So kita punya topik hari ni, kenapa bomba datang masa ular sawah tu tengah telan babi? Sebab apa? Sebab Okay. Soalan the real question is, bomba nak selamatkan siapa? Ular sawah ke babi tu? dia mau menyelamatkan Ular sawah daripada babi. Dia nak selamat ular sawah tu daripada babi. Kan dia nak selamatkan dua-dua. Jangan dia macam jangan gaduh-gaduh, jangan makan sesama sendiri. babi tu masih hidup tempo. Okey. Kalau tengok dalam gambar tu, dia makan ikut kepala ke ikut kaki dulu? Kepala. Oh, ya ke? Ya. Dia besar betul mulut si ular sawah tu kan? Yalah, Wi, tengoklah dia punya apa tu? Kerongkong. Kerongkong. Dia rahang mulut dia kan? Kan luas gitu. Lepas tu lembut. Bersisik. Oh, jadi kalau badan dia kan boleh stretching gitu kan. Kalau macam kan dia ada rahang kan, gigi dia macam mana? Dia tak ada gigi. gigi. Dia bukan menggigi. Rahang dia ada rahang dia. Rahang dia boleh expand lah. Tak patah ke? Tak lah. Gajah pun dia boleh telan. Hih! Betul. Kalau gajah yang besar tu anak gajah lah. Kesiannya anak gajah. Kan dia punya apa tu? Otot. Masa-masa tu yang buat mangsa tu mati. Apa yang otot siapa ni? Otot. Otot si ular ke otot si gajah? Ular. Sampailah mangsa tu habis ditelan. Okey, kalau dia telan gajah tu, sekejap. Dia kenyang sebulan ke weh? Sebulan ke? Ya, dia tak akan keluar. Dia akan memenyekkan badan dia ular. Memenyekkan. Yalah. Dia akan berehat selama beberapa bulan. So dia kenyang, dia memproses benda tu kan lama. Ya. Lepas tu daging gajah kan dia keras. Mana tahu daging gajah keras. Dah lah, dia tak potong satu-satu kan, makan satu-satu. Dia telan satu badan. Ya, dia telan satu badan. Wow. Jadi kalau kincir tu, dia kan ada tanduk. Tak koyak ke ada rahang dia tu? Enggak lah, mana ada. Ke dia tak ada ni? Dia ada tulang. Dia tak ada tanduk. Pernah pegang ular kan? Tak ingat lah. Bawa ajak lah. Kau pernah pegang? Yang ular sawah, yang ular kuning yang besar tu. Yang besar tu? Uish, menakutkan. Tapi seronok. Dia punya rasa tu, rasa lah dia punya kulit tu memang lembut. Lepas tu dia ada kan rangka-rangka ular. Maksudnya Rangka. Maksudnya tulang dia lah, kan? Macam pegang macam mana? Rangka. Menggelikan lah. Macam kita Jadi pegang. ular ada tulang. Dia Ya kah? dia macam ada tulang. Dia keras-keras. Bukan dia ada tulang belakang tak kah? Mana ada? Jadi, sekejap. Daripada sisik-sisik dia tu, otot-otot dia tu, Dia macam keras tau tak? kulit dia lah keras, bukan tulang dia. Bukan. Dia di dalam. Rasa di dalam. Oh. Macam mana kamu rasa di dalam? Kamu selokkan ular tu? Taklah pegang kan macam ni. Oh, awak rasa tulang dia lah. Ni, tulang belakang dia. Geli. Sebab dia jenis yang lembut kan. Lepas tu kita rasa Tulang tu. Tulang sumsum dia ni, tulang sumsum. Macam orang kurus lah. Kalau kita pegang dia kan, kita rasa dia punya tulang. Gitu. Jadi tajuk kita hari ni ular. Sebab baru-baru ni kita dengar ular menelan seekor kincir di FST. Jadi kita orang berfikir macam mana dia telan dan kenapa bomba ada di situ. Jadi bomba tu sebenarnya mahu selamatkan ular tu lah. Dia takut ular tu kacau makan manusia. Kalau gajah dia boleh makan, manusia boleh dia makan. Kalau macam buaya kan, buaya saya okey lagi. Saya boleh Jadi apa make sense? make sense lah. Buaya telan satu anak kecil. Anak kecil.
Buaya. Buaya kah? Kan buaya tu makan, lepas tu dia Manusia pun dia boleh patah-patahkan. Dia patah. Tak lah, dia telan terus lah. Macam Masuk sini lah, Fai. Tak ada Macam- bas lagi. Macam di kampung kan. Banyaklah kes meninggal. Dimakan di bahan buaya. Makan buaya. Hmm. Tapi kan buaya ni kan, kalau ular kan lambat hilang kan. Apa yang dia makan tu. Kalau buaya dia makan cepat. Jadi Oh. untuk cam mangsa yang dia telan tu, kita tak dapat cam. Oh. Kita tak tahu dia sama ada makan buaya tu yang makan orang tu kah atau buaya lain. Gitu. Oh, faham. Sebab mungkin dia patah-patahkan dulu. Jadi bomba dia tu nak hancurkan. selamatkan ular tu lah. Yups. Dia nak tangkap ular tu. Sebab ular tu dah Ular tu yang bersalah. kita nak samakan babi lah. Okay, kita nak samakan babi. Jadi kita kena takut ular. Yup. Macam tu. Kita mesti sokong babi. Hidup pun babi. Hidup babi. So kita dah sampai FQS. Kita tengah buat vlog dari FKP sampai FQS. Dan tak ada bas lagi ni. Kalau udah prepare pun prepare tak ada ni. Sini pun tak ada ikon lah. Sini nak duduk sini dulu. Boleh. So sampai di sini saja kita punya vlog. Bye.